Selamat datang ke Apa Patut Anda Buat Selepas Kena Scam. Soalan pertama, apakah langkah pertama selepas kena scam? Saya call mak saya. Salah. Jawapan betul adalah hubungi National Scam Response Center atau NSRC di talian 997. Soalan kedua, apakah langkah seterusnya yang anda patut buat selepas kena scam? Saya block nombor dia. Salah, anda boleh memaklumkan kepada pihak bank tentang scam tersebut. Last question, apakah langkah terakhir yang anda boleh buat? Saya buat report polis. Betul! Jadi kepala polis dah report scam itu. Dan itulah perkara yang anda patut lakukan bila kena scam. Ingat, jangan salahkan keadaan. Apa yang penting, kita belajar daripada pengalaman ini.